awak faham tak macam mana litar elektronik ni berfungsi? Saya faham Encik Zakaria. Ia sangat ringkas tapi berfungsi dengan baik. Tapi bahan-bahan yang digunakan untuk badan dan juga litar kereta mainan ini tidak begitu kuat dan boleh rosak dengan mudah. Betul, Ted. Saya setuju. Kaedahnya juga amat berbeza dengan litar yang terdapat pada kapal angkasa awak, kan? Ted, ini adalah barang permainan yang murah harganya. Mutunya tentulah rendah supaya pengeluarnya mendapat keuntungan. Saya faham Encik Zakaria. Ia sangat ringkas tapi berfungsi dengan baik. Tapi bahan-bahan yang digunakan untuk badan dan juga litar kereta mainan ini tidak begitu kuat dan boleh rosak dengan mudah. Betul, Ted. Saya setuju. Kaedahnya juga amat berbeza dengan litar yang terdapat pada kapal angkasa awak, kan? Saya faham. Saya sudah membuat kajian tentang pengurusan perdagangan di planet bumi. Ada sesuatu yang tidak kena Encik Zakaria? Bukan macam tu. Saya ni cuma berfikir tentang planet awak, Centaurus tu. Adakah sistem perdagangannya sama dengan planet bumi? Planet saya tidak menggunakan sistem kewangan sesama sendiri kerana kami semua bekerja untuk komuniti. Dengan planet lain, kami gunakan sistem kredit. Mac, nanti di sekolah pun ada tau mata pelajaran ni. Saya boleh tolong? Untuk Mac, subjek ni mungkin bukan sekarang. Saya faham Encik Zakaria. Sekarang saya mau belajar tentang dunia pengembaraan dulu. Tengok. Dah siap dah ni. Yeay, yeay, yeay! Terima kasih ya. Jangan rosakkan lagi. Mac, kita ni kena jaga barang orang lain macam barang kita sendiri. Saya faham ya. Mac, kenapa terdapat banyak barang seperti itu di kawasan ini? Ini dibuat daripada plastik, Ted. Plastik. Beg yang diperbuat daripada bahan plastik ini selalu digunakan untuk membawa barang. Sebab dia ringan, tapi boleh menahan barang yang berat. Nah, cuba pegang ni. Plastik. Sekarang keluarkan batu dan buang dari beg plastik tu. Sangat ringan.
Pandailah awak berlakon, Ted. Terima kasih kerana menggunakan tong sampah yang disediakan. Yo, Chan. Saya ingat awak tak datang. Wow. Macam mana awak boleh selalu jatuh tepat pada masa? Latih lah. Orang putih cakap, practice makes perfect. Awak ni seorang yang berbakat lah, Chan. Nanti awak boleh jadi juara dunia. Sebelum saya jadi juara dunia, saya mahu jadi juara Taman Andalusia dulu. Awak nak jual ke, Mac? Tak adalah. Saya dan Ted hanya nak membuang sampah-sampah ni ke dalam tong. Saya boleh tolong sekali. Yelah, Chan. Wah, awak dah baiki kereta saya. Mari mulakan pengembaraan. Terima kasih, Mac. Ayah sayang, tolong betulkan. Maaf kerana rosakkan kereta awak hari tu. Tak mengapa, Mac. Awak kan kawan saya. Ini hanya kereta mainan dan sudah pun dibaik pulih. Nah, untuk awak dan keluarga. Apa ni, Chan? Dalam tu ada vade. Ibu saya buat pagi-pagi tadi. Ayo, tunggulah balik ke rumah. Nanti boleh makan sama-sama dengan keluarga awak. Saya pergi dululah. Ada temu janji sama saya punya abang angkat. Jumpa lagi, Mac. Jumpa lagi, Ted. Saya faham banyak bahasa. Nama saya Ted. Nama awak? Ted, jangan usik kucing tu. Nanti ibu kucing tu marah nanti. Baik, Mac. Saya tak usik. Saya cuma bercakap dengan dia. Saya pergi dulu. Jumpa lagi lain kali. Ted, awak cakap apa dengan anak kucing tu tadi? Saya cakap jangan main di tepi jalan. Bahaya, bahaya, bahaya. Betul? Awak tak cakap pasal lain? Betul, Mac. Abang Mac,
Abang Mac. Abang Mac dengan Ted lah balik. Bolehlah kita main sama-sama. Abang Mac tak nak main lah. Abang Mac nak duduk-duduk je kat kolam di belakang tu. Apa tu Abang Mac? Oh, ini Chandra yang kasih tadi. Nah, bawa masuk ke dalam dan berikan kepada ibu. Cakap dengan ibu, nanti kita boleh makan sama-sama. Makan? Kuih ke Abang Mac? Ros, jangan buka di sinilah. Bawa masuk ke dalam dan kasih dengan ibu. Akan hamba tetap. Ros? Apa tu, Ros? Kuih lah, Bu. Abang Mac bawa balik tadi. Dia kata Chandra yang bagi. Kuih apa? Entahlah. Abang Mac tak kasih Ros tengok. Wah! Vade? Apa, Bu? Vade makanan orang India. Sedap tau. Boleh rasa, Bu? Tunggulah ayah balik. Nanti kita boleh makan sama-sama. Satu je pun tak boleh ke, Bu? Satu saja bolehlah. Lagipun kejap lagi Mama dah nak masak makan tengah hari. Wah, sedaplah, Bu. Jangan sentuh yang lain tu, Terima kasih, Bu. Dah. Ibu nak sambung tonton TV. Bu, bila program tu nak habis? Ros nak tengok kartun pula. Kejap lagi habislah. Ros boleh tengok waktu ibu masak nanti. Ha. Rela berkorban kerana berdoa. Dad, awak tengok apa tu? Awak sedang mengkaji daun pokok tu ke? Ada banyak spesies burung di sini. Spesies belalang pun banyak juga. Ada beribu lagi spesies flora dan fauna di dalam hutan simpan di bukit sana tu. Nanti, satu hari saya akan bawa awak masuk pergi menjelajah hutan tu.
Ibu cuma nak bercakap dengan adik kau. Haha. Ros? 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 Bangun. Ibu dah siap masak. Tadi kata nak tonton TV. Ros? Bangun. Bangun. Ibu masak apa hari ni? Ros lapar lah. Boleh tak Ros makan dulu? Lapar Dah makan tadi pun lapar lagi? Aduh. Alah, satu Fadil mana kenyang bu? Oh, satu Habis yang lain-lain tu bekas Fadil tu makan ya? Mana ada? Ros makan satu je lah bu. Mana si Mimi? Tadi dia ada kat sini bu. Mimi? 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 Tadi ibu cari Ros. Sekarang ni Mimi pula. Sebab ada pencuri makanan di rumah kita ni. Pencuri makanan? Monyet, tikus, anjing, beruang, kucing. Mimi! Aduh, bukan aku curi lah. Aku ambil je. Habis, siapa suruh tak tutup bekas tu? Dad, cuba Ibas tengok di mana Mimi tu. Mimi berada di belakang sebatang dahan kayu di bawah pohon kecil di sana tu. Alamak, kantoi. Ya. Bu, Ibu. Mimi ada di sini ha. Amboi, padanlah mengantuk je. Dah belasah berapa keping Fadil Itu pun tak cukup lah Puan Ruby. Sebab sedap sangat. Puan Ruby, Mimi beritahu dia memang makan badai itu. Dia tak curi sebab dia ingat badai itu memang untuk dia. Pencuri? Mana mengaku dia mencuri?